stok stokin yang mana semuanya kotor-kotor. Boleh nampak ni. Semua kotor. Ada yang bertanah, ada yang hitam legam, ada bekas-bekas tak tahulah. Dan kita rendam saja menggunakan sabun badang makeover. Okey, kita rendam dan kita akan tinggalkan 1 malam. Biarkan terendam. Sebenarnya sekejap je pun dah nampak dah air dia. Nampak tak air dah start kotor. Okey, kita biarkan lagi. Kita biarkan 1 atau 2 malam. Rendam menggunakan sabun badang makeover. Kita tengok hasilnya yang ini. Okey? Okey, masa untuk angkat result. Nampak? Ini stoking kita. Asal lagi tu kat sini kan ada kotor-kotor kan. Ada hitam-hitam. Sekarang fully bersih. Tengok. Tengok. Asalnya kan hitam-hitam kat bawah ni kan. Dia dah start naik seri dah. Ini warna coklat. Nampakkan perbezaan. Tengok air dia. Air pun hitam. Nampak? Inilah hasil-hasilnya. Inilah hasil-hasilnya. Kalau bandingkan sebelum ni memang lagi hitam legam. Ni dah start berseri. Ambil semua stoking you all. Campak dan rendam. Tinggalkan 2-3 malam jadi bersih dengan sabun badang makeover. Function.